Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke TV PSS SK Bandar Baru Selayar. Rancangan kita pada hari ini yang bertajuk Bahan Digital Memperkasa Pendidikan Negara. Bahan digital kini menjadi aspek penting dalam pendidikan, membantu mengatasi cabaran dan meningkatkan kualiti dalam pembelajaran. Dalam temu ramah kita pada hari ini, kita akan membincangkan bagaimana bahan digital menjadi impak besar kepada pendidikan negara. Oleh itu, saya Zara Zulaika binti Amirah Syafiq, saya Muhammad Akif Fakrullah bin Azman, dan saya Huda Arisa binti Mama Afizi, wartawan cilik TV PSS SK Bandar Baru Selayar anda pada kali ini. Mari kita ikuti temu ramah kita pada hari ini. Jom! Selamat sejahtera Puan. Selamat sejahtera. Puan Banaja sehat? Saya ada beberapa soalan untuk ditanyakan kepada Puan Banaja. Silakan dulu. Apakah peranan bahan digital dalam pendidikan di SK Bandar Baru Selayar? Terima kasih. Di SK Bandar Baru Selayar, bahan digital memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang pengurusan, pembelajaran dan pengajaran. Seiring dengan dasar pendidikan digital, kami mengintegrasikan bahan digital dalam hampir setiap mata pelajaran, daripada video pembelajaran hinggalah ke aplikasi yang interaktif. Ini bukan sahaja memudahkan guru untuk menerangkan konsep-konsep yang kompleks, tetapi juga memberikan peluang kepada pelajar untuk mengakses pelbagai sumber pembelajaran di luar dan di dalam bilik darjah. Dengan bantuan bahan digital, pelajar lebih yakin dan bermotivasi untuk belajar. Assalamualaikum Encik Azhar. Waalaikumsalam. Sebagai guru digital, bagaimana Encik melihat pengaruh bahan digital di dalam aktiviti kurikulum di sekolah? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk soalan ini, sebenarnya bahan digital telah membawa impak yang besar dalam kurikulum, terutamanya dalam aktiviti-aktiviti seperti sukan dan permainan, kelab, sains serta pertandingan e-sukan. Dengan adanya platform digital, kami dapat melibatkan lebih ramai pelajar dalam aktiviti secara lebih interaktif dan menarik. Contohnya, pertandingan e-sukan yang menggabungkan elemen pembelajaran dalam bentuk yang menyeronokkan. Ini memberi peluang kepada semua pelajar untuk belajar dalam suasana yang lebih santai sambil mengasah kemahiran seperti kerjasama dan pemikiran kritikal. Terima kasih diucapkan kepada Encik Azhar atas ulasan yang diberikan tadi. Sama-sama. Assalamualaikum Encik Ahmad Muhammad. Waalaikumsalam. Apakah pula yang perlu dilakukan untuk memastikan bahan digital terus memberikan impak yang positif dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah? Okey, untuk memberi impak yang positif, yang pertama kita perlu ada panduan lah. KPM pun telah menetapkan panduan, kita boleh menggunakan akaun MOE D5. Kemudian dalam akaun tu, dalam D5 tu banyak benda yang kita boleh belajar, contohnya seperti AI, Artificial Intelligence. Okay, untuk kita gunakan tu macam mana kita nak gunakan untuk pembelajaran. Okay, guru-guru boleh masuk ke akaun D5 dan sebagainya lah. Murid-murid juga perlu guna software-software yang ada dalam akaun D5, dalam D5 tu. Okay, kita boleh gunakan untuk pembelajaran. Terima kasih Encik Ahmad Muhammad atas jawapan yang diberikan. Terima kasih diucapkan kepada 3 ahli panel pada hari ini, Puan Banaja Krishnan, Encik Azhar bin Sa'ari dan Encik Ahmad Muhammad bin Mahmud atas perkongsian yang sangat bernilai. Diharapkan dengan usaha berterusan dalam memperkasa pendidikan negara, kita dapat memahami bagaimana terhasilnya bahan digital untuk mempelajari pelajar di seluruh Malaysia. Terima kasih juga penonton yang menonton rancangan ini. Salam jumpa dan jumpa lagi di lain waktu. Bye!